Assalamualaikum. Okay guys, untuk video sebelum ini, vlog sebelum ini, aku pernah terangkan tentang keperluan kolam renang part 1. So sekarang ni aku nak buat keperluan kolam renang part 2. Kolam renang kali ni lebih menarik, tertarik kau memang debom. Sebab apa? Sebab ianya dibina tepi tebing. Sekarang aku berada di Selaru Hill Retreat Homestay. So, aku ada kat sini adalah aku ditugaskan dan diberi mandat diberi mandat ke diberi tanggungjawab okey untuk menyiapkan kolam renang dekat tepi tebing. Bawah ni tebing tau. Ni homestay juga. Ni tebing dan belakang ni homestay. So, kolam ni view dia memang cun. So, kolam ni saiz 20 kali 10, ada untuk kanak-kanak dan juga untuk dewasa. Dewasa 4 kaki kedalaman, kanak-kanak 2 kaki hingga ke 2 kaki setengah. Jadi ni apa yang aku nak ceritakan kat sini, yang buih-buih tu, ini adalah jacuzzi point. Jacuzzi point, nampak buih kan? So ianya akan menambah nampak macam agak relaxing sikit dekat dalam kolam ni. Untuk waterfall pula, waterfall sebelum ni kita provide adalah yang that one stainless steel fountain tu. Tapi kira-kira kita bagi yang waterfall sebegini, nampak lebih kukuh dan lebih menarik. Lampu LED ada 4 point, 1, 2, 3, 4. So di waktu malam memang nice lah, confirm nice. Tapi aku dah bagi tahu dekat owner, beli lampu solar, tampal dekat dinding ni, confirm nice. Bagaimana pula dengan yang batang ni? Batang ni adalah untuk teleskop vacuum. Teleskop vacuum kena pasang hose kat situ. Tu hose dia. Pasang hose kat situ, kita sedut segala kekotoran yang kat bawah, kat dasar. Yang kat atas ni korang jangan risau, dia akan masuk dekat skimmer tu untuk disedut, difilter balik. Yang kat atas ni korang jangan risau. Yang kat bawah tu habuk-habuk kecil-kecil tu, macam mana nak sedut? So itulah gunanya teleskop vacuum. Teleskop vacuum, telescoping vacuum. Kalau air berkurangan, air ni kau tak payah risau air terkurang ke air terlebih ke, jangan risau. Kalau air terlebih, ianya akan masuk dalam ni dan dia ada outflow. Overflow tu dia akan buang. Kalau air terkurang, kita ada water leveler. Air kurang, dia akan tambah. Ini pula control panel. Control panel box ni yang mengawal segala water pump, water filter, segala pergerakan air ditolak ke atas, ke dalam kolam dan ke bawah. Ada lampu LED tadi semua. Semuanya dikontrol kat sini. Ada timer. Timer untuk lampu dan juga timer untuk waterfall. So tak adalah 24 jam. 24 jam waterfall tu nak hidup ataupun lampu tadi tu nak hidup. So lampu ni memang kita buat malam lah. Malam dia akan buka. So macam waterfall, kita ada timer 3 jam. 3 jam, 4 jam sekali baru dia hidup. Ini control panel. Yang menariknya dekat kawasan kolam renang tebing ni,
dia punya perumah pam dekat bawah. Perumah pam dekat bawah, dia punya kolam kat atas. So dia tak mengganggu kawasan dan bunyi pun tak bising. Jom kita tengok apa ada kat dalam. Water filter, fiber. Fiber, tank ni fiber, water filter. So water pump tu 2 HP. Untuk that one waterfall dekat atas tu. Yang ini klorin, kita menggunakan klorin tablet. Dia ada juga klorin yang jenis tabur-tabur tu, tapi tablet ni lagi baik lah sebenarnya. Senang. Korang tak payah nak kotor-kotor tangan, nak campak-campak dekat dalam kolam. Korang masuk dekat dalam benda ni. Masuk benda ni. Nak tengok air tu pH dia okey ke tak? Korang ada test kit. Boleh try test kit ni untuk tengok air okey ke tak pH dia. Inilah dia sistem kolam renang fiberglass. Sama je, kolam renang konkrit pun sama je. Tapi kolam renang fiberglass ni aku lebih suka sebab apa? Korang tengok kat sini dia tinggi tau ni, wall ni tinggi. Kolam fiberglass tu sendiri pun memang dia punya body dia memang dah ada kekuatan untuk cover air. Cover tekanan air tu. Jadinya lebih elok lah kolam renang fiberglass duduk dekat tepi tebing seperti ini. Kalau konkrit, air tekanan air tu akan tolak dinding ni. Tekanan air tu directly tolak ke dinding. Jadinya gunalah fiberglass di tempat-tempat yang seperti ini. Lebih mudah kerja dan lebih senang maintain. Macam konkrit, aku tak ada lah nak cakap konkrit ni susah sangat. Kerja-kerja maintenance ni susah. Tapi why not kita guna yang teknologi yang senang. Bila-bila korang boleh dah bosan ke apa semua, korang cabut di kolam renang ni, korang pindahkan tempat lain. Tapi nak pindahkan tu adalah kos dia. Macam kolam renang konkrit tak boleh nak angkat. Itulah ada pro and kontra dia. Tak adalah macam mana nak cakap tak adalah kolam renang konkrit tu terlalu teruk. Tapi ada dia punya pro and kontra. Kat tempat macam ni sesuai ke tak, macam ni sesuai ke tak. Begitulah. Itu adalah pendapat aku. So aku harap korang dapatlah sesuatu tentang kolam renang fiberglass, kolam renang, sistem-sistem yang ada, control panel, perumah water pump, material yang diguna pakai kat dalam sana tu, lampu, ada jacuzzi point, ada waterfall, ada skimmer, ada water leveler, ada telescoping vacuum dan sebagainya. Okey, jumpa aku di video vlog akan datang. Aku Helmi Sako. Bye.